Dalam kitab fiqh saya baca waktu sapu muka 3 wuduk wajib sapu semua yang ada dari ujung anak rambut sampai ke dagu, telinga kiri, telinga kanan. Macam pula dengan sideburn saya yang sangat panjang. Selalunya orang perempuan mengalihkan sideburn dia ketika mengambil wuduk. Baik, apa yang ada pada muka wajib kena rata air. Sideburn ni tali kasut orang panggil. Tali tudung bahasa kita. Nah, hak ni dipanggil dalam sepadang muka. Muka kita ni pak pada tumbuh rambut ni. Tumbuh rambut. Nah, turun kot ni. Sampai ke telinga. Faham? Jadi biasa naik kot ni, hak bawah ni sideburn. Sideburn ni wajib sampai air walaupun panjang. Katakan sideburn dia panjang dari sini sampai Serembang. Wajib kena sampai air belaka. Contohlah. Nah, kan kata sejekal kan mu kata sekaki pula. Bahan Serembang tu. Jadi hak ada dalam muka wajib kena sapu semua. Jadi orang puan biasanya tak sah ambil wuduk gini. Sideburn dia hak duduk sini dalam muka. Bila nak ambil wuduk dia pergi selok bubuh atas telinga. Maka dia pun ambil wuduk basuh atas muka. Ni sideburn dia buat buah atas telinga kena air tak? Tak sah wuduk. Dak guana kira kena qada balik. Itu persoalan kita nak. Hak kata tak sah ramai dah. Faham tak? Tapi dah kena qada balik. Tak kena qada balik. Apa? Kalau kena qada balik bertahun-tahun dah dia orang awam, benda ni al-ghawamidu min ilmi fiqhi, benda yang sulit dalam ilmu fiqh. Kena dengar molek, kena ngaji molek baru reti bahasa. Maka dimaafkan untuk orang awam, lepas pada tahu jangan buat lagi. Faham tak? Ni fatwa Syekh Ahmad Fatani, ulama besar daripada Fatani, tok guru, tok kenali Kelantan. Faham? Jadi kalau kita sengaja buat kena qada, tapi kita buat lepas-lepas kerana kita tak faham masalah ni, kita juga muafiq masbuk. Payah nak belajar. Nak belajar dah 3 kali dah ingat juga. Hak hukum masbuk kita jadi muafiq, hak muafiq jadi masbuk, hak masbuk mabuk terus. Jadi banyak salah. Hak patut iman naik, kita naik attack, kita tunggu dulu. Hak patut iman turun, kita tak boleh turun lagi, kita turun dah. Tak reti hak ni, tak faham. Dimaaf juga pada syarak. Nampak lagi? Macam hukum reheng. Dalam kitab kaum muktamad kata kalau kita nak baca yang rukun saja, macam nak baca Fatihah, pedih tekak kita reheng. Boleh baca. Tapi kalau nak baca yang sunat tak boleh reheng. Faham tak? Takut batas semayang. Itu pendapat yang muktamad. Muqabil dia lawan satu lagi kau. Hak sunat pun kita boleh kata juga. Kerana nak baca yang sunat juga perintah daripada perintah syarak. Baca hak sunat juga adalah mengamalkan sallu kama raaitumuni usalli. Nah, jadi sebenarnya banyak sangat maaf kepada kita orang awam. Tapi jangan sampai banyak maaf pun kita masih lagi masuk neraka Allah. Terang-terang orang tolak Islam kita sama masuk ikut join dia juga. Terang-terang orang hina Nabi kita join juga geruk dia. Orang hina Quran pun kita pergi sokong juga. Tu kita cari penyakit. Betul tak? Dah kan banyak dah benda yang Islam maaf untuk kita. Hiburan boleh, jangan banyak sangat. Sokang boleh, jangan melupa patah. Begitu juga dengan permainan, jangan sampai dak semayang. Banyak hak boleh dah. Nak air banyak jenis hak boleh daripada air arak hak tak boleh. Nak nikah pula boleh pak siapa seorang. Nak banyak hak boleh. Tiba-tiba kita ni lebih pula daripada hak siapa dak semayang. Siapa lawang agama, lawang Nabi. Nak siapa maknanya tak mau buat benda yang wajib. Itu bukan silat agama dah. Kita terlampau merengang-rengangkan dengan hukum Allah. InsyaAllah kita akan dipertemukan di lain kali. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mengundang rahmat yang cukup banyak daripada sisi Allah. Dan kita memohon maaf kerana mengambil masa tuan-tuan yang begitu lama. Walau apapun sekurang-kurangnya satu ilmu saya harap dapat kepada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi